Ini saya edo wala bataca kena buat yuan kita pada sibling saya. Dia besok sabado je sabun sinui mata ini do kita le wahabo boleh. Meme tak pak kesata dile ni nyana boleh. Kita mau buat ni jadi kita wahabo boleh. Do not be foolish. Kita wahabo boleh. Where ablo bercumpulo dalam apa nak kini kira apa ablo, nilai lisasi buku apa bodilek dia ni. There are 5 kinds of foolish people. Fool, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ini nyana apa kesaya tak apa tak. Tapi kita kira apa bodilek lah. Tak apa jual tak apa di. Lagi belum ni hebat ada hebat kita 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 lah. Di sini tu cerah lah. Okey deh. Dari cerah aku tu dia kira apa boleh. Wah, apa sih nak baca leh nanti kau orang. How? What itu apa boleh baca leh. Apa boleh terdengar. Number 1, the first kind of foolish. Psalms 14:1. Now, Tasha beri disilui asabuter. Orang yang faham Allah dia beri ni. Allah ni Tasha beri disilui asabuter ni dia beri. Tasha beri disilui asabuter. Kami Tasha beri. Wahab apa sila sakibu jual ubah ni lo. Wahab lo malita sabak tamali. Dia beri. Wahab apa sila sakibu jual ubah. Walau dia jual ubah ni berfaham Allah. The fool says in his heart, there is no God. Those who said that no God, that's foolish. What a fool. Let you never follow the one you have a jelata. One you have a ceremony with what all of people are new. One you may have a jelata in the learning. That would it have a kind of poor men do it that way. Now, that's what we do. Milot jadi ni, pam le bau di, udi dah udi, ode mata jadi, kerana ramai listen to the truth, obey to the truth. When you obey the junk, you get the truth. Nah, nembe hak kerana tak terpola kelewat duit nak kena dia ni lah. Ya ini, ya kewara, ya thor, kosong roju, lepul kau jadi ni bapa malu yuju. Ya, ya, perlu diciki dah ya. Lagi kue bami lah. Ya, balik tuan tu di play itu tu, balik tuan tu di itu tu lah. Tuan tu ni, ya, baju buat ada tuan tu, ya, tuan tu di tu lah, balik tuan tu. Ramur kah itu luar. Ju ramur kah itu luar di. Bagnya ni, hello jalan tak lenyakan ni. Mek upat ho, dah jeng tak perlu jeng tak perlu jeng tapi mek upat perlu dah hage, kena ni bagnya. Dia puan dah jumpa dah tu dah kita bagi dia tulen tera yang malang lah. Era ye ni baju bu, nanti nak nak buat. Nanti kena ni, nanti nak bagaimana? You can hear that, but you can't believe that. If you believe, nanti nanti kini cuma ikut kita akan hilang. No ikut kalau apa ya. Number 2 ni wang yang kau yang, tu dek ini gitu, dek ini berapa? Gitu ni lah, itu dah nabi bang, itu berpal tapi kena ni, na hude, kila jun, na deva, weda ini pernah kita jual. The fool said, there is no God. Dan na ni lah kita jual, na ni lah kita, na ni lah riba. The Bible said, jalan, Proverbs 3, 5 and 6. Who can recite it? Trust in the Lord. Lepas jom kalau dia rubah dia kalau luar kalau Robana.
ya sa udah mau apa saja. Nanti tak itu phone nak kita tengah itu rumah kau pula. Memang lihat itu cerman tu rumah something wrong ini. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Love. Tinya jual nanti kele dah boleh aku malu nanti lo, nanti lo nanti lagi. Pasasa agan nanti lo tak ubin, nanti lo tak tinggal, nanti lo tak napa. Tapi lo teaching lagi mu pale mana le choyo yo apa yo. Lo boleh nanti yang uwa boleh kamu lah boleh kulo. Namun papa cakap nanti thawat jual lagi. Awak ni minggu baca na same nanti. Kami tu uwa kan mana bawa. Tidak dapat marah lo. Tapi baca gitu mah. You are blessed. The youth, you are blessed. I talk to you now, youth. You have good brain. You have good eye. You have good ears. You have good strength. You have good mouth. And then you eat. Very good. Me also, I like to eat. Now, oh, we don't want order. We got more me on a mother. Apa bahasa ni tak sok kita lah. Nanti pasti beli saya nanti kewa bahasa. Ya, perlu ni muda kewa bahasa. Kita tu lah muda. Kita mesti muda kewa ni luar kita tu lah. Si beli saya nanti kewa bahasa. Unek bahasa ni. Kita bahasa boleh. Be not a foolish. Don't be a foolish. Unek bahasa pun tak boleh ni lah. Those who said no God, what are the foolish? Wahagwa bola, kimi demi, wahagwa bu kimi demi, lalu isasyu bola. Awal Matthew sebab tu nui sebab kisiku. Matthew chapter 7 verse 26. Dewa di ina. Dewa waktu ni dewa. And everyone that heareth these sayings of mine and does them not shall be like unto a foolish man which built his house upon the sand. Kalau nak punya kelihatan dah tentu ni berkuat ni. Yang kedua lah kahang wabuk lah suji lemek pula. Wabuk pula. Hear the word of God, know the word of God, but don't live the word of God. Don't act on it. Don't practice on it. It's foolish. Nah, who you are kasihnya yang kelihatan. Mencari nak dewa kota tu. Oh, yang nak perlu. Ya tinya lagi, waktu nanti sini nama ni, nasi naba arido no mutwewa, arido takane. Nasi mana tu nasi mutwe not jewane, ableluwa. Pemalu ada, awak inductive Bible studies ni, ada 3 steps. Number 1, observation. Number 2, interpretation. Number 3, application. Ada. Namiti nya you are little namit na berkel kesiban namit apply down one. You don't understand the word of God. You are foolish. Aku ni bahasa awak ni sesuatu apa? Kira bahasa Korea. Bahasa Korea mini si nya na ber you are little umum apa? Tuewane wane me wada wala tak si wala tu umum apa tuewana me dah bahasa Korea. Mana bayar? Kimi oli dah, wah gua bodoh ni jalan. Dia kacau orang, wah, mana wah gua. Kimi ni, sinya, napa, nahu, nak itu umum apa pun mana, wah gua bodoh, ama nak pun. Nak dia keluar, wah sinya nak ini nadi, nak kita puas, nak kita wah umum jalan ni nanti lah. Nak kesak dia dah sini, nantinya, nantinya lah. Wah nyon kasih pada nantinya tu lah. Tahu pun sakit wah lila ni lah. Nantinya kan lah. Lara wala bene. Oh, so do not be foolish. Get up, bahwa boleh na. Bahwa bukan mini. Lima saya sebab tu kisiye asabu kho. Masa sebab tu kisiye asabu kho. Dua minta dia dah. Dia di na. Kesak kerja tu dua dalam buku bawa ni long ada buku nasi cega. Awak ye kan? Kuda deh, awak ye kan? Bahwa boleh na. The foolish one said to the wise, "Give us some of your oil, and our lamps are going out." Kena bahwa boleh na khiwra tu, lepas kuda deh oni. Mungkin apa ya?
si jegane kudate jegane hawo foolish ke kete ya tamu gino agak di sini tadi sesuatu udah di sesuatu nak buat itu gino di sesuatu virgin di sesuatu namu gino jangan gino kita gane awak itu kau the bridegroom di sesuatu kau dah telah membuat di sesuatu saya gane mike di sesuatu lu gane ami udah di sesuatu tadi di sesuatu kalam lah Asal warga, tak kaya lek pengen klaim. Nah, akomnya ni tu ketua lalu berem. Senyap telan pokok ni, ketua lalu berem. Wapa ketua berem, bam le, wapa ketua. Semua jadi lalu cuba je mo, berem ni nak kita berem. Tiga ketua bapa asal dulu lah. The another kind of foolish one is they don't get ready for the coming of Jesus. They don't get ready for the coming of the bridegroom. Saya syukri ni kehe, so kita kaki keempat dah. Kaki pun ni mana naya pun kuala ambil orang atalam pun kaki tu kuat dah. Tapi gua udah, are you ready? Are you ready? Awan ini nampak tahu dah. Nah. Terang macam nanti, play macam terang tadi, tegak lagi tegak wah makan ini yo. Nah, takkan ini pun macam lah tadi. You need to get ready. How can you be ready? Tadi gua udah. If you die tonight, where are you going? Dan nanya ini mesti di level nak cincin I don't know what to do bah. Nah, maksudnya, if you are ready, no problem. Anytime you can face death, because Jesus is your Savior. You can be ready. Number one, repent. Number two, believe. Number three, receive. That's all. Third is, poya lah. Kasar ni, dia dah coba, bela dah coba, cik dia dah coba, poya lah itu tadi. Lagi di muka bom ni, muka ni, poya lah. Ini tak kau amat tak teruk teruk, amat teruk poya lah. Apa yang kita lakukan? Pastinya pasal khusyuk dah. Pastinya dah. Ada bau kiklu, dan kiklu ni berlaku lah pemungkupan kiklah saya pelan. Kiklu tak ada bal pemawak koni dia, tak ada bal pemawak nyok kiklah sih kok. Kalau patut tahu tak tu, buat tu. Nah, pen pelan ni tidak, nak kiklah awak pelan nak kelan. Awak ni tahu lu pelan kelan. Never repent. Number two, never receive. Tulo. Number two, believe. Number two, nak eksai syukri. Dia dah bala sugi nak eksai syukri ni. Asal dah hawar kita, kena batam mutu kita. John 3:16. Who can recite it? John 3:16. You are called the Jawajihu. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Nanti nyanyi hebat mereka lili satu cewa ni pulang. Mesti cewa ni tu je lewat mereka apa? Jadi interview kan ni, wakwa lah. Kerap nampai orang cerita orang wakwa lah. Are you pastor? Yes. Are you Bible teacher? Yes. Let the Bible pada fikwa yang nanti gua ni. What is your favorite verse? So fikwa waktu apa lah mana tadi ni? Oh jangan orang le kalau orang baru cakap mana? John 3:16. Can you recite it? Yes. Yang program itu kan ni. Dan nanti gua pastor tu hekwa dan tu lisan sikit cewa ni celah. Tanah kuat ni bukan celah tu. Kita juga orang tak cewa lah. Belum tak cewa lah. Hari dulu tak cewa. Lisan dia aku sih dulu dah. Awak John 3:16 ni lah. Hari dulu dah. When you believe, you get ready, you believe. Sekarang ni, you receive. Netulog yang saya syukuri. Lalu tahu tu mana boleh lisan sikit boleh tahu pun. Tahu pun nak kita tahu lah ke. Lalu lepas sama tu sama kisi ni. Dia nak
Wah ya saja lah sering waktu itu dua puluh dolar, walau 20 dolar tak boleh utak lah, boleh tak lah, kesakri keturunan Allah di kita bu, banyak wanita patah thola dah, wanita cuma dolar dah, aku usiu, atas kita tu atas kita mau, tidak ada kesakri mau letak lah, kesakri deh, ni orang ni jelas, kita suruh orang ni apa, agama, kita kripun lagi kita kripun di letak lagi. Receive receive Jesus Christ as your personal Savior now. Lu kesai syukur di meta kau kesal lalu mau. Awak ni meta lah hari tu malah. Naga kedeng tu lah naga get ready. Lu kesai syukur ni lah. Aku dah foolish tu tu. Si nyawa kesai syukur ke. Nak kita terketuh tam. Not get ready. Awak ni foolish ni lah. Lui mi, foolish lui mi. Tak boleh dah. Foolish lui mi mana? Pelaban Luka sabado desiki asabo desiku le kisita ni. Di Luka sabado desiki asabo desiku le kisita yang apa ni? And he told them this parable: the ground of a certain rich man yielded abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my grain. And I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool. God said to him, you fool, that this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever store up things for themselves, but is not rich toward God. Arido nama, ini pa hawa polui kili. Hudak papu awe, nak kita pak nak saya. Lek kecam boleh lah. Dia dah buat orang ni. Atau tali ambil dia ayat malu buah bagi po. Yang masuk dah lagi orang yang papu ayat dia mah yang tak tahu buat. Oh, dah melah aku. Oh my God. Nak kita betul sorang. Wah, Kemana yang kekhui di tempat Talen nak tahu baru nak kegi mentata le. Namun kira wah buri. Papua memang Papua lu thang orang dah. Peta kah, tak tahu ita belada dua mata mahal apa. Memang hakui ni terjun tu lah. Yang jadi orang dah yang jadi ni lepas madam aja ni mah. Madam bapa heba masih bahasa ni cuma ke tan non dua wa tong ma ba je ma lem ngan ni ye ye cho ni ke chang ni awan si ni ma yo de le ba lu le ta lo ba yo de le a ke cha dua ba wa ne ma wa chu ma wa dua wa da le me o bwe de ko be se he ko be se ga da si ni na ma la ya le awan a ke ni be se o ba le ku lo ke cha le de o lo ho ku ni ta da de no ni ba dia dah mau pun dia papu ke saya apa dua wan nak kerja kalau dah boleh apa belum lah wan ni mau pun lu gitu hok tak dah tepat ke saya akhir malam ke suah ke suah ke sulah betul maka game lila lah maka game lila tak kisah maka game lila bom enggak wan ni ke saya akhir so don't be foolish, prepare everything, get ready everything for his kingdom. Lalu wan Allah maybe for himself. Let no kesana wala. Urada wa kira wala. Lastly, me. Wow, Katodo sabado kiziko sabo kiziku. Katodo sabado kiziko sabo kiziku. Wala sanilo sada wa me pa hawa wala lisa suite wa dini. Le ko wa dari
Whoever trusts in his own mind is a fool. Kalau nani lo tak putih nani lo tak tiada banyak fool. Wah bola. Ama wah bola ama nani lo tak nani lo lima nani lo tak dasar. Lalu saya tiwa, saya tiwa tak putih. Pak nani lo besar lagi. Penira lo panggil papa lo lagi. Bisa sendiri. Eli, wirmi asam ada sini semua nui ni ni. Wala tani tala jual atah tani lomi kan. Masuk bergelo. Le litashrawi thasiki sabukizin thasiki asam sini ni ni. Tahu tal ami udah pada tahun dulu lo. Meme wala tani tala jual ni tablik tabuku watri lo. Mudah malah. Aku dah tani lo. Nah ni lo beli apa? Nah ni lo tak sadar weri. Meme ko nah ni kisah syukri. Tani dala o bagi bapa la onki. Nai strawberry lagi ada si kho asabu kho na kui ta khisu yuau ne. Rene ta ni dala wa nyot ki no. Ta khisu yuau ne. Rene ta ni dala adu phadu ki lo. One the youth tonight this evening 5 kinds of foolish people. Number 1 what? Number 1 là wala dia kata yuang ubah mana bahawa. Number kini na bu yuang ni tafi nya yuang ni la lo ti la che tu mu ma po thwe wa ne bahawa. Number 3 ni ti nya wa ka sai shukri kha ke gada ke tu ka te to da lo ti la se ne bahawa po. Number lui ni khu ho ko ta khu na ke ta pa da ka sai ka ba. O de anong ka sa mo wa ne bahawa po. Yen ni pala na ni lo wi ba lo tani mi bahawa bola ke ro le bahawa bori me ta ba ka sa ta dile ni ti nya na buat ki di de lo ta ba ka sa ya ta ni ke te de ga ki lo lo mo ya so ki wa ta sa ko de ki ta bli